Tunggu apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng-geng MSH semua, video kali ni untuk geng-geng MSH Empire dengan MSH Exhaust. Berita baik apa lah ya kan? Sekejap kita turun dulu. Jadi untuk geng-geng MSH Exhaust semua, untuk geng MSH RC semua, untuk minggu depan kita tidak beroperasi dalam beberapa hari. Jadi untuk geng-geng yang nak sambar exhaust, yang sebelum cuti ni nak grab dulu apa-apa yang dari exhaust ke RC, korang akan tengok video ni. Jom. Wah, jadi apa yang menarik apa yang menarik untuk korang grab sebelum kita nak cuti ni. Sebelum korang cuti selalu bagilah kita orang cuti beberapa hari, kita nak Kaminda. Tapi sebelum kita cuti, kita nak korang grab apa yang korang perlu. Sebab dekat MSH RC Empire ada satu model hot yang kita nak tunjuk. Jom masuk. Mari kita tinjau sikit MSH RC Empire. Jom. Saya tahu korang ada target satu model dekat MSH RC Empire. Iaitu apa? Model viral geng FL5, Honda FL5. Mana geng-geng yang tak dapat beli FL5? Jangan mengumpul lagi RM20, RM10 tak cukup tu. Korang beli ni dulu. Sebab apa? Promo dia tak ada tarikh. Habis. Promo habis, saya bagi tahu. Rasanya tak sempat sampai esok. Kalau habis lah. Daripada harga dia 199, nak bagi tahu harga 159 sahaja. Tapi tak murah sangat ke? Ya, memang murah. Sebab apa? Untuk version yang baru dah siap dengan modul sound dengan modul bunyi. Modul sound dengan modul bunyi. Biar betul bang? Ya. Jadi untuk geng-geng D-Max tapi body FL5, korang bayangkan ada bunyi enjin bro. Okey. Dengar. Siap buka VTEC. Tapi kau tak nak dengar bunyi enjin? Wow. Bunyi dan lampu. Last sekali kita ada lampu. Boleh tukar-tukar bro. So boleh bawa turun dataran. Tak dapat beli FL5, Ori dapat beli mainan pun okey lah kan. Dan korang dapat 2 bateri. Macam korang tahu Catenary Turbo, 1 bateri untuk turbo. Jadi korang buka turbo bila-bila korang nak. Untuk bulan kemerdekaan ni juga, korang tahu ke tak bulan kemerdekaan berapa hari bulan? Siapa yang Malaysian, Melayu, Cina dan India. Tak lupa juga Iban, Kadazan Dusun dan etnik-etnik lain yang ada dekat Sabah Sarawak. Jom masuk, kita nampak Jom. So yang belum tahu, MSH RC Empire ni kita dekat Danau Kota Kuala Lumpur, dekat center KL. Dari Perlis pun boleh turun, dari Johor pun boleh turun. Tak ada Johor pergi Perlis kan. Ikutlah, tapi kita center. Jadi datang terlalu banyak. Nampak? Sini. Inilah syurga RC. Jadi jom sini. Saya nak tanya soalan simple sikit. Fuad, jom sini. Fuad. Kau Malaysian ke tak? Aku IC biru lah. Okey. Bila tarikh kemerdekaan kita, Fuad? 31. Hah? Bukan. Ya ke? Ya ke? Confirm ke? Bukan dah. Salah ke? Betul. Jadi betul. Dia IC biru betul. Nasib baik betul. Satu lagi soalan. Faiz, sekejap Faiz. Sekejap. Kita tanya dia satu soalan. Soalan ni susah sikit. Soalan paling susah kat dunia. Siapakah Menteri Zimbabwe? Tahu dia siapakah nama Perdana Menteri yang menaungkan kemerdekaan pertama di Malaysia? Tunku Abdul Rahman. Ya, betul. Jadi IC biru betul. Senang okey. Oh, tak ada susah. Menteri Zimbabwe. Okey, jom. So, untuk geng-geng MSH Empire, korang sebenarnya boleh repair kat sini. Kita ada pomen. Pomen kita bukan sekadar pomen bukan sekadar repair. Dia memang main RC. Jadi, bila korang ada masalah, dia memang dah tahu. Faiz dah settle kan? Aku nak tanya yang pegang-pegang kamera ni. Ni. Sibuk nak rakam orang. Okey. Waktu Malaysia merdeka. Aku kena Aku nak tanya soalan. Tanah Melayu ke Malaysia? Apa dia? Waktu Malaysia merdeka. Waktu Malaysia merdeka, Malaysia lah. Confirm Confirm lah. Bukan lah. Nama Malaysia tu Hari Malaysia. Okey lah tu. Tu lah kau. Jadi waktu Malaysia merdeka, kita masih lagi dengan menggunakan tanah Melayu. Soalan dia susah sikit tau. Aduh, kenapa kau bagi aku susah-susah kat sini kamera tu? Jadi
info tambahan tu. Jadi jomlah nak interview sebelah pula. Mari. Mungkin ramai lagi yang tak tahu, tapi ramai yang tahu. Sebenarnya MSH exhaust dekat sebelah je. Jom. Tapi diorang ni nampak kroni Yamaha. Motor bukan Yamaha, Honda pun boleh datang. Jom. Dekat sini kita memang ada servis pemasangan exhaust, jual exhaust, dan kita ada jual isu tune box, siap pemasangan quick shifter dan lain-lain lah. Kalau datang sini, korang akan nampak kita ada display exhaust kat sini. Display lagi dekat sini. Kita ada geng-geng tim MSH yang sangat ramah. Untuk bulan kemerdekaan ni saya nak tanya soalan-soalan. Jom, mari. Kita ada Adam dan Boy. Adam, sekejap Adam. Tanya soalan susah. Adakah anda seorang Malaysian? Ya, saya. Di manakah tempat Perdana Menteri pertama kita Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan? Stadium Merdeka. Betul. IC biru. Jadi Extra O lebih. Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj. Wah, lebih lah nak screen time dia. Okey dah, thank you. Dan last soalan, Boy. Untuk korang kenalkan Boy. Kita di info sikit dengan soalan kita ni tau. Adakah anda seorang Malaysian? Mestilah. Bukan confirm Confirm. Hari tu you cakap saya mau apa tak ada. Okey. Berapa kali Perdana Menteri kita Tunku Abdul Rahman melaungkan slogan merdeka? Berapa kali? 7 kali. Betul IC biru. Saya nampak tadi itu dia bos nasib baik bukan. Okey, thank you Boy. Lulus. Walaupun ada soalan yang macam susah sikit. Jadi untuk geng-geng MSH RC Empire, untuk geng-geng MSH Exhaust, kita buka pada hari merdeka. Jangan risau. Sebab apa kita bagi tahu awal-awal, nak minta korang apply dekat bos cuti. Bos, saya mau beli RC lah. Kan kita cuti 31. Kita tak cuti. Kita buka untuk korang datang pasang exhaust, pasang RC, beli RC semua. Jadi jangan lupa korang akan datang MSH RC Empire, MSH Exhaust. Jom serbu. Okey guys, tambah sedikit. Okey, so apa arti kemerdekaan? Sebenarnya korang keluar rumah dengan tenang, selamat, pergi kerja, buat kerja dan juga balik rumah dengan selamat. Itu pun sebenarnya dah satu tanda kemerdekaan yang sebenar. Okey. Jadi kita sayangilah negaraku, Malaysia. Okey. Assalamualaikum.